Okey, ni antara soalan psikometrik yang pernah keluar masa ujian psikometrik JPJ tahun lepas. Kritikan saya terhadap Malaysia bermakna saya cintakan negara ini. Ramai calon psikometrik bila baca, terus panik. Kalau aku setuju, nanti pihak SPA fikir aku tak patriotik pula. Tapi serius cakap, soalan ni bukan nak nilai sama ada korang setia ke tak pada negara. Dia nak tengok satu karakter penting, iaitu keterbukaan. Keterbukaan tu apa sebenarnya? Senang cerita, orang yang ada skor keterbukaan tinggi ni ada 3 tanda. Pertama, mereka suka explore idea baru. Kedua, mereka berani tengok sudut pandang yang tak ramai orang nampak. Ketiga, mereka tak cepat judge. Analogi mudah. Pernah tak masa kecil dulu, mak korang selalu membebil? Masa tu kita fikir, alah mak ni asyik marah je, mesti dah tak sayang aku. Tapi bila dah besar baru kita sedar. Sebenarnya bebelan tu tanda sayang, tanda mak peduli. Tapi masa tu kita budak-budak lagi, fikiran pun belum terbuka. Samalah dengan isu kritikan ni. Bila kau kritik negara, bukan maksud kau benci. Kadang-kadang sebab kau nak benda tu jadi lebih baik. Orang yang ada keterbukaan tinggi boleh fikir macam ni. Aku kritik sebab aku sayang. Kalau aku tak peduli, baik aku diam je. Tapi kalau korang rasa kritik tu automatik sama dengan benci, tu tanda kau lebih selesa dengan cara fikir biasa. Jadi, kalau kau pilih setuju, itu petanda tahap keterbukaan kau tinggi. Kalau pilih tak setuju, mungkin keterbukaan kau rendah. Tapi chill, saya tak suruh korang ikut jawapan mana-mana. Setiap orang ada kecenderungan karakter masing-masing. Untuk jawatan pegawai penguat kuasa KP9 dan KP5, antara sifat yang dicari ialah intelektual. Intelektual ni bukan semata-mata pasal IQ tinggi, tapi lebih pada cara fikir yang terbuka, luas dan boleh terima pelbagai sudut pandang. Orang yang intelektual biasanya ada skor keterbukaan yang tinggi. So, korang belajar sesuatu tak dari sharing ni? Cikgu Hairul ada share banyak lagi contoh soalan psikometrik JPJ macam ni. Siap dengan huraian yang senang faham. Klik je link dekat bio tu sekarang.